Tuan-tuan bila sebut bab selawat ni, saya teringat satu kitab tuan-tuan. Ni ya. Dia bab selawat ni. Saya nak kongsikan pada pagi ni. Tak lama saya ambil ni. Dengar baik-baik. Berselawat ke atas Nabi. Ni kitab yang ada depan saya ni. Nampak ya? Tak tahulah saya pernah tunjuk sebelum ni ataupun tidak. Kitab ni cetakan Mesir. Ni dalam bahasa Arab. Kitab ni bertajuk Khulasatul Kalam. Dengar baik-baik ni. Jangan balik lagi. Sekejap ini. Tajuk dia Khulasatul Kalam fi bayani umara'il baladil haram. Khulasatul Kalam fi bayani umara'il baladil haram. Kitab ni kisah apa? Menceritakan sejarah kota Mekah, termasuk kota Madinah. Daripada pemimpin dia, ulama dia, apa yang berlaku di tanah haram di Mekah. Siapa yang tulis kitab ini? Siapa yang buat? Siapa yang himpunkan kitab ini? Seorang ulama yang tidak asing lagi di kalangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu Al-Imam As-Sayyid Al-Syaikh Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullah. Syekh Zaini Dahlan, yang mana beliau ketika hayatnya adalah mufti mazhab Asy-Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. Mufti mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. Dulu orang pegang mazhab tuan-tuan. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Ambali, mazhab Hanafi. Hari ini terbalik. Jangan bermazhab. Ikutlah Nabi. Jam jugalah. Bukan begitu. Itu yang jadi celaru tuan-tuan. Beliau ini mufti mazhab Asy-Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. Zaman bila? Aku pergi Mekah tak pernah dengar pun Tok Syekh ni. Ini zaman kerajaan Uthmaniyah. Sebelum Perang Dunia lagi. Bukan zaman sekarang. Nampak? Maknanya benda ni dah lama. Di zaman kerajaan Uthmaniyah. Yang menariknya dalam kitab ni, dia cerita pasal sejarah Mekah. Pemimpin, ulama. Dia sebut juga antaranya dalam kitab ini, fitnah Wahabi yang berlaku di sana. Tuan-tuan dengar Wahabi. Ada fitnah di sana tuan-tuan. Dia sebut dalam sejak kitab ini, ada di depan saya dan di depan tuan-tuan ini. Disebut tajuk dia, Ibtida'u Fitnatil Wahabiyah. Permulaan fitnah Wahabi. Disertai dengan jawapan-jawapan terhadap apa yang dakwaan-dakwaannya. Yang mana fitnah ini mereka buat bermula pada tahun 1205 Hijrah. Sekarang ni kita dah 1440. 40 berapa tuan-tuan? 6, 7. Weh, jangan tuan-tuan, ni rakaman ni. Dah lama, dah ada berapa ratus tahun dah tuan-tuan. 300 tahun kot. Jadi apa nak disebut sini tuan-tuan? Dia sebut pengasas Wahabi. Kita nak ringkaskan, ni panjang tuan-tuan, nak baca pagi ni tak sempat. Nanti lagi panas tuan-tuan. Dia sebutlah pengasas Wahabi ni siapa? Orang sebut Wahabi. Pengasas dia siapa? Pengasas dia nama dia Muhammad bin Abdul Wahab. Semua orang tahu. Yang baca sejarah tahulah. Dah kenapa dengan dia ni? Dia ni banyak masalah. Siapa yang bagi tahu dia banyak masalah? Pengasas Wahabi ni. Ayah dia. Ni dalam kitab ni sebut. Saudara dia. Tok guru dia. Tok syekh dia. Sebagai tok guru dia pun berfirasat yang masalah ni. Si Muhammad. Panjang lebar disebut. Antara apa yang diusahakan oleh pengasas Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, antaranya tuan-tuan, dikatakan bahawasanya wa min dhalika annahu yakrahu salata ala nabi wa yata'adza bisama'iha. Antara penyelewengan pengasas Wahabi, ni bukan pengikut Wahabi yang sekarang ni, pengikut Wahabi. Ni pengasas dia. Imam Wahabi lah. Pengasas dia. Dia ini tak suka, yakrah ni benci, selawat ke atas Nabi SAW. Pengasas Wahabi. Pengikut dia kata apa? Kami pengikut sunnah. Kau tengok kata-kata pengasas Wahabi ni. Ini bukan saya yang kata, ini mufti tuan-tuan. Mufti di Mekah. Zaman kerajaan Uthmaniyah. Ini bukti. Ini fakta ya. Ini fakta tak boleh diubah. Bukan saya sendiri yang tulis, tidak. Ini ulama sendiri yang tulis. Yang sebut.
Antaranya dia benci, yakrah ni tak suka, benci. As-salat, berselawat ke atas Nabi. Dan dia akan menyakiti. Dia akan terseksa. Terseksa apabila mendengar selawat. Oh, ini dah apa ini? Dengar selawat pun terseksa ni, apa benda ni? Ini dah macam syaitan, tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Dan dia melarang wa yanha 'anil ityani biha lailatal jumu'ah. Dia halang orang berselawat pada malam Jumaat. Sebab dulu di Mekah, bila malam Jumaat mereka buat majlis berselawat. Sebab besok tu hari Jumaat. Hari Jumaat digalakkan banyak berselawat. Kita hari Jumaat banyak merayau. Ya, tapi orang kata merayau sambil berselawat tak apalah. Ikut engkau lah. Ya, dia melarang orang berselawat pada malam Jumaat. Dan melarang berselawat wa anil jahri biha alal manair. Orang yang berselawat atas menara-menara tiang tinggi termasuk menara masjid, dia larang, dia halang. Ini pengasas Wahabi, ini bukan pengikut Wahabi. Ya, nampak? Ini lagi dahsyat, tuan-tuan. Wa yu'dhi man yaf'alu dhalik wa yu'aqibuhu asyadal iqab. Dia akan menyakiti orang yang buat macam tadi. Maknanya berselawat malam Jumaat, berselawat atas menara, dia akan menyakiti orang itu. Dan dia akan jatuhkan hukuman yang sangat dahsyat. Hatta, ini kalau saya baca mungkin orang tak boleh terima. Tapi minta maaf lah, ini fakta, tuan-tuan. Dia kata apa? Hatta innahu qatala rajulan a'ma kana muazzinan salihan dha sautin hasan nahahu an salati ala nabi fil manarah ba'dal adhan. Sehingga dia, ini bukan fitnah ya, ini sebut oleh mufti mazhab Syafi'i, innahu, dia membunuh, tuan-tuan, seorang lelaki buta, yang mana lelaki tersebut adalah tukang azan. Dia ni orang soleh, suara dia sangat sedap. Dia halang pada awal Muhammad bin Wahab ni, lelaki tersebut azan, selawat selepas azan di atas menara. Nampak? Dan lebih dahsyat daripada itu, pengasas Wahabi ni, itu Muhammad bin Abdul Wahab, katanya di sini, fa amara bi qatlihi faqutila. Makna bunuh tu bukan dibunuh, dia perintah orang lain bunuh, maka terbunuh, dibunuh lelaki tadi, yang buta tadi, tukang azan tadi. Kerana apa? Berselawat di atas menara selepas azan. Sedangkan kita berdasarkan hadis Nabi, siapa yang mendengar azan, berselawatlah ke atas Nabi SAW. Kenapa sampai tahap macam tu? Benci sangat selawat. Sebab dia, kata Syekh Mufti Mazhab Syafi'i ini, yata'adza bisama'iha, sakit hati, terseksa dengan mendengar berselawat. Nampak? Dahsyat, tuan-tuan. Ini sangat dahsyat. Dan lebih teruk lagi, tuan-tuan, katanya di sini, ya, thumma qala, kemudian berkata, ini yang terakhirlah untuk pagi ni. Thumma qala, siapa yang kata ni? Pengasas Wahabi. Siapa nama pengasas Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kata apa? Thumma qala, inna ar-rababata fi baitil qati'ati ya'ni az-zaniyah. Na'udzubillah min dzalik. Dia kata apa? Inna ar-rababata fi baitil qati'ah ya'ni az-zaniyah aqallu ithman mimman yunadi bis salati ala nabi fil manair. Makna dia, dengar baik-baik. Dia kata apa? Sesungguhnya wanita yang berzina, na'udzubillah min dzalik, dosa dia lebih ringan daripada dosa orang yang berselawat ke atas Nabi di atas menara-menara. Sampai tahap macam tu sekali dia benci kepada perbuatan berselawat ke atas Nabi. Sampai dia kata apa? Perempuan yang berzina ni, dosa dia lebih ringan, lebih kecil daripada dosa orang yang berselawat di atas menara-menara. Kalau saya baca lagi, tuan-tuan akan panas lagi pada pagi ini. Tapi cukuplah dengan apa yang dinyatakan di sini, tuan-tuan. Kebencian dia terhadap perbuatan berselawat ke atas Nabi SAW. Dan ini fakta yang tertulis dalam kitab ulama. Hari ini benda-benda ini sengaja ditutup, disembunyikan. Bahkan ada sebagai pihak dibakar buku ni. Saya simpan buku ni, tuan-tuan. Ada satu lagi kat rumah. Tak bagi siapa-siapa. Nak photostat boleh, tapi pulang cepat-cepat.
Ini bukti kepada kita bahawasanya kumpulan Wahabi ni, pengasas dia, pengikut tu itu nombor 2. Pengasas dia. Inilah perangai dia, tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak terima pahaman Wahabi di tempat kita? Kalau macam ini gaya dia, tuan-tuan. Ini sejarah. Ini disebut oleh Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah zaman kerajaan Uthmaniyah. Sepatutnya benda-benda ini perlu didedahkan. Perlu diberikan perkongsian kepada merakyat dan masyarakat. Supaya bala dan musibah tidak berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW. Hari ini, bala musibah yang banyak berlaku disebabkan kemungkaran berleluasa. Antara kemungkaran selain zina, minum arak, rasuah, menipu, bunuh orang adalah penyebaran akidah songsang, tuan-tuan. Penyebaran pahaman yang bercanggah dengan manhaj Rasulullah SAW. Kalau dengan Wahabi ni pun kita nak bertoleransi, tuan-tuan, macam mana kita nak berdepan lagi dengan ajaran-ajaran sesat yang lain? Itu lagi dahsyat. Macam mana kita nak berdepan? Kalau dengan yang ini pun, tuan-tuan. Sebab kita berkongsi benda ini berfakta dan disebut oleh cendekiawan Islam yang terkenal dan diiktiraf kealimannya. Dan sedia maklum, tuan-tuan, Syekh ni, Syekh Said Zaini Dahlan, kalau kita baca sejarah tanah Melayu kita ni, ulama-ulama, tok guru-tok kita, sanad ilmu agama, sanad sampai ke Nabi akan melalui susul jalur Syekh ini. Kalau tengok sanad dia, sanad ilmu agama, termasuk sanad hadis. Kalau baca sanad hadis tu akan disebut Syekh Said Zaini Dahlan. Dalam sanad tu akan sebut. Jadi ini menguatkan lagi keyakinan kita akan kehebatan ulama ini. Dan dia menulis kitab ini bukan untuk mencetuskan fitnah, tidak, untuk menyelamatkan umat Islam. Itu tujuan dia. Sebab zaman dulu tak ada rakaman. Jadi ulama tulis, bahkan ulama seperti ini sempat dengan sejarah kemunculan golongan-golongan songsang seperti ini. Jadi penyelesaiannya, tuan-tuan, apa dia? Kita perlu memperkasakan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita kena memperkasakan ilmu akidah. Ilmu yang dibawa oleh ulama-ulama kita. Kita kena hidupkan. Kena memperkasakan, kena memperkemaskan. Kena istiqamah. Tidak berubah, tuan-tuan. Untuk menolak kebatilan, kita kena istiqamah dengan apa yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang disebut oleh baginda alaihi salatu wassalam. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 benda. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Kitabullah dan sunnah yang aku bawa. Sunnah, akidah dan syariat. Jadi pagi ni mungkin tuan-tuan dapat benda baru. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengar, tapi dengar lagi. Adalah kenyataan kumpulan yang sangat benci dengan berselawat ke atas Nabi yang saya baca pada pagi ini. Sumber dia, kitab yang bertajuk Khulasatul Kalam fi Bayani Umara Al-Baladil Haram. Kalau tuan-tuan tulis kat Google pun mungkin ada kulit buku ni. Yang ditulis oleh Mufti Mazhab Asy-Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. Iaitu Syekh As-Sayyid. Sayyid ni sebab dia keturunan Nabi. Sayyid Zaini Dahlan Asy-Syafi'i rahimahullah di zaman kerajaan Uthmaniyah. Semoga dengan perkongsian kita pada pagi ini dapat kita manfaatkan masa-masa kita dan menyebarkan ilmu agama demi menyelamatkan umat daripada tenggelam dan tersungkur dalam kesesatan dan terpengaruh dengan mana-mana pahaman akidah yang bercanggah dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan pengasas Wahabi. Ada lagi, tuan-tuan, insya-Allah pada siri yang akan datang. Boleh ya?